Selamat datang kepada first vlog aku untuk channel ni. Perkenalkan diri, aku gelarkan diri aku sebagai Zahid Ulala dalam channel ni. First thing first, aku nak cakap kepada korang yang sudi klik video aku ni, aku nak cakap terima kasih. Yang mana aku tahun ni pada 2025 ni terfikir nak buat satu channel YouTube. Aku tak tahulah sebab apa. Sebab mungkin aku dah bekerja sebagai social media. Tujuan aku buat channel ni, aku nak share jugalah. Share juga jenis aku sebagai social media marketing, di mana aku akan kongsi tips-tips yang berkaitan dengan social media lah, yang berkaitan dengan editing, video ataupun scheduling, berkaitan lah dengan social media. Lepas tu, apa aku nak cakap ni? Aku akan buat juga review gadget, yang mana gadget yang mungkin aku suka dan aku akan buat review, ataupun ada pihak yang sudi untuk buat sponsor boy. So, bagi aku gadget dan untuk aku buat review, akan share macam trip-trip yang akan datang semua, ataupun jenis akan aku nak buat vlog vlog yang berkaitan dengan konten-konten tadi lah, sama ada untuk kesihatan ke. Sebab sekarang aku pun berat juga dalam 70 lebih. So biar aku nak keep catching KPI aku. Sekarang buat aku ni besar. First time aku buat vlog ni kan, ada dua lampu di sini, dari kanan dan kiri, macam korang tengok dalam video tu. So dia panas. Kejap, aku nak pergi cari tisu. Dia dapat di sini. Dapat di sini. Kalau beri depan lampu ni berpeluh kan, kalau korang pas nampak. Nampak tu. Ni vlogger ataupun content creator, ini first time kan. Haus lah. Sekejap. Kita dah dapatkan air. Kita sembang sikit lah. Sekarang aku baru setahun jagung berjinak-jinak dalam social media. Aku jaga Instagram, Facebook, dan kadang-kadang terus serta dalam penglibatan video lah, macam video TikTok company, jadi talent. Dan tahun ni juga aku ada buat affiliate, yang mana aku nak cabar diri aku untuk jadikan new version lah. Jadi tak senang bercakap depan kamera, yang mana kalau korang tengok ni gagap macam tu lah kan. Dan first video daripada Zahid Ulala yang akan datang, inilah video anda yang pertama dalam jenis Zahid Ulala channel. Terima kasih. Kalau alat yang sekarang aku buat video, yang mana aku guna dua meja lampu, belah kanan, belah kiri. Dan ni yang video recording yang aku record ni ialah Vivo V30 Pro. Dari sudut kamera depan lah. Mic aku guna sekarang ialah brand Amgras. Macam tu je. Dan editing pun aku pakai phone je untuk first. Mungkinlah kita tahu ke depan ke ada kita beli kamera baru ke, ada orang pakai kamera baru. Alhamdulillah. Dan lighting gempak-gempak, kita ada studio. Sekarang aku rekod dalam bilik yang kecil. Jadi kita tahu akan datang macam mana kalau kita ada rezeki lebih. Dan insyaAllah saya akan buat giveaway juga kepada yang sudi turut serta dalam jenis Zahid Ulala akan datang. Jadi kepada korang yang nak support Zahid ataupun yang nak dapatkan manfaat berkaitan dengan social media ataupun pengalaman pakai gadget tertentu, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa on notification. Okay? Jadi, itu saja. Bye. Jumpa anda di next video.